Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah negeri yang diperintah oleh satu keluarga je selama 100 tahun tiba-tiba boleh diserahkan macam tu je kepada kuasa penjajah? Inilah kisah penyerahan Sarawak kepada British. Satu peristiwa yang bukan je mengubah nasib negeri tu, tapi betul-betul memecah belahkan rakyatnya sampai mencetuskan penentangan dan berakhir dengan pertumpahan darah. Di tengah-tengah semua kekalutan ni, ada satu janji. Satu janji yang ringkas tapi sangat-sangat penting. Dalam Perlembagaan Sarawak 1941, prinsip ke-8 jelas menyatakan yang pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Janji inilah yang jadi pegangan semua orang. Dan pelanggaran janji inilah yang menyalakan api penentangan. Okey, untuk faham cerita penuh, kita akan lihat macam mana keputusan kontroversi ini dibuat, kenapa ramai sangat yang marah dan menentang, bagaimana protes ini merebak, apa pula kata pihak yang menyokong, dan akhir sekali, macam mana semua ini membawa kepada satu kemuncak yang, berdarah. Jom kita mulakan. Lepas je Perang Dunia Kedua tamat, Raja ketiga Sarawak, Vainer Brooke, buat satu keputusan yang mengejutkan semua orang. Dia nak serahkan Sarawak, negeri yang keluarga dia dah perintah selama 1 abad, kepada kerajaan British. Tindakan ini bukan setakat mengejutkan, tapi ia secara langsung melanggar perlembagaan yang dia sendiri baru je gubal. So, persoalannya, kenapa orang marah sangat? Ini bukan sekadar tukar pemerintah kan? Bagi ramai rakyat Sarawak pada masa tu, ini satu pengkhianatan. Jom kita fahamkan apa sebab utama di sebalik gerakan anti-penyerahan yang hebat ni. Ada beberapa sebab utama kenapa diorang menentang. Pertama, terang-terang langgar Perlembagaan 1941 yang dah janji pemerintahan sendiri. Kedua, Vainer Brooke buat keputusan ni sorang-sorang, tak bincang langsung dengan pewaris tahta, iaitu Anthony Brooke. Ketiga, ramai yang percaya persetujuan ketua-ketua tempatan ni diperolehi guna tipu helah oleh seorang pegawai British, Gerard T. McBrien. Dan akhir sekali, ada kepercayaan yang kuat yang kemerdekaan sebenarnya lagi senang dicapai bawah pemerintahan Brooke berbanding jadi tanah jajahan British. Disebabkan rasa tak puas hati yang meluap-luap ni, penentangan tu bukan lagi setakat bisik-bisik kat belakang, tak. Ia meletus jadi satu gerakan rakyat yang besar, tersusun dan penuh semangat merebak ke seluruh Sarawak. Rakyat dah mula bersuara lantang. Gerakan ni pula dia guna macam-macam cara untuk tunjukkan bantahan. Diorang adakan persidangan besar-besaran, buat demonstrasi aman dan yang paling drastik, beratus-ratus kaki tangan awam letak jawatan serentak. Akhbar macam Utusan Sarawak jadi platform untuk mengkritik dan surat-surat bantahan dihantar terus ke London. Nampak tak betapa tersusunnya gerakan mereka ni? Cuba kita hayati semangat di sebalik slogan-slogan ni yang diketuai oleh tokoh macam Datu Patinggi Abang Haji Abdullah. No session, Sarawak adalah hak kami, leburkan kolonial. Ini bukan sekadar kata-kata kosong tau. Ini laungan maruah dan tuntutan hak yang bergema di seluruh negeri. 409. Ini bukan sekadar nombor, ini angka pengorbanan. Bila British keluarkan Perkeliling nombor 9 yang bagi amaran keras melarang penjawat awam masuk campur dalam gerakan anti-penyerahan, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan, termasuk guru, postman, kaki tangan perubatan, memilih untuk letak jawatan. Bayangkan, diorang korbankan kerja dan sumber pendapatan demi mempertahankan prinsip. Dan kita tak boleh lupa peranan golongan wanita dalam perjuangan ni. Tokoh-tokoh hebat macam Cikgu Lily Ibu Wen dan Cikgu Ajibah Abul, dorang ni berada di barisan paling depan. Dorang yang mengetuai kaum ibu, anjurkan demonstrasi dan berkempen dari rumah ke rumah. Mereka membuktikan yang perjuangan ni adalah perjuangan untuk semua, tak kira lelaki atau perempuan. Tapi, macam dalam mana-mana konflik besar, mesti ada dua sisi cerita kan? Tak semua orang menentang penyerahan Sarawak. Sebenarnya, ada juga golongan yang menyokongnya dan dorang pun ada alasan yang tersendiri. Kat sini kita nampak perpecahan yang sangat jelas. Satu pihak, golongan anti-penyerahan, dorang berpegang teguh pada Perlembagaan 1941 sebagai jalan ke arah berkerajaan sendiri. Tapi di pihak yang satu lagi, golongan pro-penyerahan yang dipimpin oleh Datu Bandar Abang Haji Mustafa, dorang melihat realiti yang berbeza. Bagi dorang, Sarawak dah hancur teruk lepas perang dan hanya British yang ada duit dan kuasa untuk bangunkan semula ekonomi, bina sekolah dan wujudkan peluang pekerjaan. Bagi mereka, ini adalah jalan yang lebih praktikal untuk maju ke depan. Bila protes aman dan surat bantahan macam tak dilayan, segelintir ahli gerakan yang lebih radikal mula hilang sabar. Perjuangan yang bermula dengan aman ini kemudiannya mengambil satu selekoh yang sangat gelap dan tragis.
Sekumpulan anak muda yang dah hilang harapan ni menubuhkan satu kumpulan rahsia yang dipanggil Rukun 13. Matlamat dorang sangat drastik, membunuh Gubernur British yang baru dilantik, Sir Duncan Stewart, sebagai tanda penentangan yang mutlak. Dan pada Disember 1949, di Cebu, seorang anggota muda bernama Rosely Dobbie nekat melaksanakan rancangan tu. Gubernur Duncan Stewart meninggal dunia seminggu kemudian akibat tikaman tersebut. Peristiwa ni, yang dikenali sebagai sungkit berdarah, menjadi titik perubahan yang dramatik. Walaupun ia tindakan nekat daripada satu kumpulan kecil, ia telah memberikan alasan yang kukuh untuk pihak British melumpuhkan seluruh gerakan anti-penyerahan habis-habisan. Selepas pembunuhan tu, tindak balas British sangat pantas dan sangat keras. Semua persatuan anti-penyerahan diharamkan serta-merta. Rosely Dobbie dan 3 lagi pemimpin Rukun 13 dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Akhirnya pada tahun 1951, pewaris sah tahta Sarawak, Anthony Brooke sendiri, terpaksa merayu supaya penentangan dihentikan. Gerakan ini telah sampai ke penghujungnya. Jadi, secara rasminya, gerakan anti-penyerahan ini gagal. Sarawak kekal menjadi tanah jajahan British sehinggalah pembentukan Malaysia. Tapi, persoalannya masih kekal. Walaupun gerakan itu dipatahkan, adakah semangat perjuangan untuk menentukan nasib sendiri itu betul-betul lenyap? Ataupun, adakah ia sebenarnya terus hidup dalam bentuk yang lain? Itu adalah sesuatu untuk kita sama-sama renungkan.